Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tanya adik-adik terpilih dan telah berdaftar batch pertama Love Masjid Archery Academy. Okey. Best tak mana? Kalau best kata best. 1, 2, 3. Okey, kita bukan saja ajar memanah, kita belajar skill kemahiran, kehidupan dan sebagainya, bagaimana dia belajar daripada kita. Nampak? Kita akan ajar cara nak set up dan insya-Allah satu masa nanti adik-adik ni boleh berdikari, belajar sendiri. Dan boleh ajar lagi orang lain. Okey? Best tak? Kita belajar dan niat untuk mengajarkan kat orang lain. Boleh? Macam adik belajar kafar, betul tak? Jadi kat rumah, balik rumah ajar balik adik-adik kan? Yang simple-simple ya. 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Okey? So ikut. Okey, ikut. Angkat ni. Kerjasama. Kita pun mengajar anak-anak untuk kerjasama dan problem solving. Okey, belajar. Okey. Kita lawan lah. Kita pun siapa laju lagi menang. Cepat, go. Macam nak pasang? Ni pasang sini. Fikir. Kita akan ajar anak-anak untuk belajar. Tanya, kita pertangan. Okey. Yang belum berjaya, jangan risau, jangan putus asa. Kita boleh cuba lagi. Okey. Okey, tolong. Nampak? So, kita tengok mana punca je yang ada lubang. Tu dia. Okey. Bagus. So, kita akan ajar sekarang untuk berdaya saing secara sihat. Walaupun ni pihak lawan, tapi bantu. Okey, so angkat. Kita nak belajar first step 5 meter, boleh? Kita terus ke 5 meter dulu. Okey. So angkat, ikut coach. Kita ambil lah, kita letak dulu. Okey, ni kita letak sebagai kita punya line lah. Okey, lepas tu 5 meter. Satu langkah lebih kurang 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Jauh tak? Berani? Berani jauh je ni? Boleh Tak berani? Kalau tak berani tak apa. Ni kita target ke arah ni lah. 5 meter permulaan. Siapa yang kurang berani 3 meter. Okay? Ini 3 meter. Okay? So nantikan video seterusnya.